Tengok tips daripada Puan Nikis sambil minum FRT, sambil tu dia pun ikhtiar untuk eat clean. Jangan makan fast food, tak minum kopi, kafe. Okey, so siapa yang tak tahu sebenarnya FRT ni nutrisi tambahan untuk bekalkan balik apa yang kita kekurangan dalam makanan seharian. Dia ada banyak flavor, tapi untuk booster yang newbie lah, siapa yang baru nak try terus nak ambil yang paling premium, taruh pun boleh. Sebab beza dia setiap sachet tu lebih 5 gram. Tapi nutrien asas, multivitamin, multimineral semua sama dengan flavor lain. Dan baru-baru ni ada visit lah daripada usahawan dan dia pun amazed. Oh, rupanya FRT bukan saja kita dapatkan sijil untuk ending produk tu kan, last produk, tapi setiap ingredient tu pun kita tekankan kualiti dia. Dan alhamdulillah kita ada ISO berapa bang? 2022 ISO 2200. So kena grab cepat. Siapa yang baru nak try, wajib try. Siapa yang tak tahu, sebenarnya kalau dulu masa passion saya, satu bulan dia kena spend minimum RM2,000 untuk dapatkan berpuluh jenis nutrien yang diperlukan untuk tambah sokongan dalaman kan. Tapi sekarang kita dah mudah dah, kita bentukkan dalam versi serbuk. Setiap sachet tu dah ekstrak lebih kurang 24 jenis nutrien. So nak support lah daripada atas ni sampailah bawah-bawah tu. Sebab tu lah suami isteri pun boleh minum. Kalau suami dia ada bad habit smoking, isap vape ke apa, ambil yang flavor chocolate cinnamon sebab yang tu ada tambahan antioksidan cinnamon, Ceylon. Okey, cepat dapatkan Kak Beg Kuning sekarang.